Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ni. InsyaAllah hari cuti kan. Hari cuti sekolah. And then kalau orang bekerja pun hari ni cuti hari Christmas. Ada bercuti. Jadi kita insyaAllah kita gunakan masa yang ada hari ni lah. Yang dengan belajar bahasa Jepun, insyaAllah dengan bermanfaat supaya kita boleh memanfaatkanlah masa yang ada ni dengan benda-benda yang berfaedah, insyaAllah. Dan insyaAllah lah belajar supaya menjadi ilmu, and then ilmu bermanfaat boleh digunakan masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Okay, first kita buka kelas kita hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Alhamdulillah. Okay, ada yang mungkin ada kat rumah, ada kat luar kan. Tak apa, kita cuba untuk belajar dalam masa setengah jam ni. Beberapa hiragana. Targetnya boleh kenal and boleh baca lah. Nanti boleh lepas ni boleh digunakan lagi. Kalau tengok kepada jumlah yang list yang dah diisi tu, ada pelbagai. Ada sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada yang dah bekerja pun ada. Cuba type sikit kat sini, ada join daripada mana, macam Selangor ke, KL ke. Macam mana? Pahang. Aman ni dari Pahang. Okey. Ramai orang Selangor, Terengganu. Okey, pelbagai tempat. Okey, insyaAllah kita ada 3 sesi. Macam yang boleh panggil Halim Sensei. Macam Sensei tu cikgu. Kalau kat sekolah panggil cikgu, contohlah cikgu Nur ke, cikgu Wan ke. Kalau Jepun dia panggil Halim Sensei. Boleh panggil Halim Sensei. Okey, terima kasih. Yaya daripada Selangor, ada Perak dari Selangor. Okey, pelbagai. Kita insyaAllah 3 sesi hari ni, hari Khamis, ada hari Sabtu ni, and Sabtu depan. 3 sesi ni kita akan cuba habiskan hiragana. Kalau tengok daripada link yang Sensei dah sharekan tu, ada semua orang mungkin dapat tengok pada Telegram ataupun daripada email yang Sensei dah share. Kalau tengok bahan-bahan yang ada dalam link tu, dia ada 4. Satu hiragana. Tak apa, kalau tak print lagi pun tak ada masalah. Boleh je tulis kat buku latihan sekolah ke apa ke, tak ada masalah. Boleh je guna buku mana, tak print pun tak ada masalah. Yang pentingnya tulis je yang penting. Print kalau tak tulis pun tak jadi juga kan. Yang penting ada buku, ada kertas kosong, A4 pun tak ada masalah. Cuba try untuk tulis sama-sama nanti. Jadi bila dah tulis, jangan ingat boleh baca nanti. Ini ada satu yang first ni. Ini kalau dah print dia adalah nampak yang jelas. Lepas tu yang kabur sikit tu boleh tulis atas dia. Lepas tu boleh tulis sendiri. Ini hiragana. Kita belajar hiragana aja untuk 3 sesi ni. Lepas tu ni pula dia punya table dia. Kalau tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dan 5, 40. 40. Dia ada 46 karakter. Okay, 46 karakter hiragana ni. Maknanya kalau dah boleh baca yang ni, kalau tengok buku ke, insyaAllah boleh baca sendiri and then boleh cari maksud. Yang ni yang dia kabur sikit lah. Nanti boleh praktis. Dia 1, 2, 3 ni dia punya turutan stroke dia tulis. 1, 2, 3. Okay, yang ni untuk yang cara menulis. Lepas tu yang ni dia punya yang jelas lah. Okay, ni tulisan dia macam ni lah. Ada 46 karakter. Nanti kita belajar slowly lah. 3 kelas ni tak ada nak belajar sekaligus. Nanti tak lupa pula kan. Jadi kita belajar sedikit. Lepas tu kita ada buat practice sikit. Macam mana nak introduce diri dalam bahasa Jepun. Okay, and then basic greetings lah. And then last sekali ada table ni juga. Pun hiragana juga. Dia ada A. Lepas tu ada gambar kat bawah ni. Ni kalau dah kenal nanti boleh baca kat bawah ni. Macam contoh ni. Ahira, Inu, Ushi, Ebi. Dia ada tulis kat bawah-bawah tu. Jadi dah boleh kenal dah. Dah boleh baca. Dah boleh tahu vocab-vocab perkataan yang ada dalam bahasa Jepun. Okay, insyaAllah.
Jadinya kita gunakan masa yang ada ni kan. Daripada Kelana Jaya pun ada. Okey. Sensei benar contoh sebelum kenal nama Sensei Halim lah, panggil Halim Sensei. Asal Terengganu. Sekarang ni tinggal di Kelana Jaya. Mengajar di Intek Shah Alam. Okey, Intek Shah Alam untuk student-student pelajar yang dapat beasiswa daripada JPA, daripada Yayasan Terengganu pun ada sekarang ni, ataupun pelajar persendirian yang ingin melanjutkan pengajian dia ke Jepun. Maknanya kalau anda katalah memang berminat nak belajar nak pergi Jepun lepas ni, bolehlah masuk ke Intek untuk sambung belajar ke Jepun. Saya dulu pun belajar di Jepun untuk 5 tahun lah di Jepun, di Wakayama, bawah Osaka. Kalau siapa yang pernah pergi ke Jepun, bawah Osaka tu ada nama prefecture, negeri dia panggil Wakayama untuk 5 tahun. And then sekarang ni menjadi cikgu bahasa Jepun lah, full time mengajar di Intek tu. And then seminggu sekali mengajar di Masjid Pink Putrajaya untuk public, mana orang ramai, siapa yang nak belajar pun boleh pergi ke Masjid Pink Putrajaya tu untuk belajar bahasa Jepun hari Khamis malam. Okey, insyaAllah semoga apa yang kita belajar hari ini lebih baik dari semalam lah kan. Bila dah belajar hari ini terkenal, hari ini insyaAllah kita akan belajar at least paling kurang 10. Kalau ada masa lagi boleh tambah lagi 5. Maknanya dah bertambah 5 karakter ilmu baru hari ini kita akan belajar. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengenalan sebelum kita belajar lebih lagi, kalau ada pun nak tanya soalan ke boleh tanya terus supaya tak adalah nanti banyak benda nak tanya kan kalau ada ni. Okey. Okey, bahasa Jepun Okey, dalam bahasa Jepun ni basic dulu untuk pengenalan. Bahasa Jepun dia ada 3 jenis karakter. Okey, 3 jenis karakter. Yang first, hiragana. Bahan-bahan yang saya share semua tadi tu semuanya dalam hiragana. Ni yang perkataan yang memang Jepun orang kata buat sendirilah. Hiragana ni maknanya dia orang yang fikirkan untuk karakter-karakter ni. Okey, katakana ni juga dia orang yang orang kata ilhamkan karakter tu, tapi perkataan-perkataan yang datang daripada luar. Contoh, komputer. Okey, komputer tu mana English. Okey, bila masuk ke negara Jepun, dia sama juga, dia nak kata kekalkan sebutan lebih kurang sama, tapi tulisan tu gunakan katakana. Contoh, negara Malaysia. Negara Malaysia ni dia tak ada dalam perkataan Jepun, perkataan luar kan. Jadi Malaysia, perkataan tu dia tulis dalam katakana. Macam nama kita lah juga. Nama kita ni bukan nama Jepun. Bila pergi ke Jepun, kita tulis dalam katakana. Yang hiragana ni memang perkataan yang asal dari negara Jepun sesendirilah. Contoh kereta, ada kuruma, jidosha, train, densha. Itu dalam hiragana. Fujisan, Fujiyama kan kita belajar kalau ni. And then last one, kanji. Kanji ni asalnya daripada China. Tapi bila masuk ke Jepun, dia ada sedikit perubahan. Dari segi sebutan, dari segi tulisan pun ada sedikit perbezaan. Bagi orang yang pernah sekolah Cina ataupun Chinese sendiri, bila pernah belajar kanji, dia boleh agak apa maksudnya, tapi sebutan dia tu mungkin berbeza. Okay, sebutan dia mungkin berbeza. Tu untuk pengenalan lah perkataan. Okay, jadi kita dalam masa 3 kelas ni, sesi ni kita belajar hiragana yang ada 46 karakter. Okay, 46 karakter tu kita belajar dalam 3 sesi. InsyaAllah kita akan tamatkan. Tamat ni insyaAllah dah boleh kenal. Anda kata boleh kenal, dah boleh baca dah. Dah boleh baca hiragana. Okay, hiragana. Targetnya macam tu lah, supaya semua dapat fokus, dapat tulis nanti, dapat praktis. Jadi boleh kenal insyaAllah. Nanti kalau dapat master, ada peluang nanti boleh sambung belajar ke Jepun juga in the future insyaAllah. Okay, first yang ni lah tadi dia punya karakter dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dah 5, 40 campur lagi 6, jadi 46. Yang ni dia sebutan dia nanti kita belajar. Dia akasa tanaha mayarawa. Ni kat atas ni lah. Jadi dia tak ada macam ikut alfabet urutan A, B, C, D, E, F, G tu. Dia ada susunan dia sendiri.
Okey, dia ada susunan dia sendiri. Nanti kita belajar sedikit demi sedikit lah. Kalau ni suruh hafal sekaligus, mungkin mencabar lah kan. Oh, cuba hafal semua. Susah. Jadi kita step by step insya-Allah. Okey, ni yang dalam bahan tadi tu pun ada, link bahan pun ada. Yang ni cara tulis dia, dia ada turutan dia. Contoh lah kan, kita pun tak adalah tulis A tu macam contoh tulis kan kita belajar A, tak adalah kita tu buat garis ni dulu, lepas tu buat macam ni. Dia ada turutan dia lah sepatutnya. Kalau M pula terbalik, kita tulis dari sini ke, dia tak adalah terbalik macam tu. Dia ada turutan dia. Nanti pun kita akan belajar turutan dia juga insya-Allah. Okey, nampak dia punya panggil apa ni? End product dia tu sama. Tulisan dia tu sama at last je, tapi cara tulis tu lah. Okey, nakkan boleh kita ikut cara yang betul. Okey. Jadi apa kelebihan dia Contoh belajar bahasa Jepun ni untuk kenal hiragana ni, kan? Okey, first rasanya ramai kalau macam orang-orang muda sekarang ni, sekolah-sekolah ke, pelajar-pelajar sekolah tahu pasal anime kan. Ni contoh, ada yang tahu yang atas ni? Ada siapa-siapa boleh baca ke? Yang kena daripada gambar yang ada ni. Oh, dia gambar yang taib sorry, Demon Slayer. Okey, yang ni ada tulis Koim, Demon Slayer. Nanti pun kalau boleh yang boleh unmute, boleh cakap, boleh unmute jugalah supaya adalah interaksi sikit. Ada yang tulis Demon Slayer, betul? Kimetsu no Yaiba ni Demon Slayer. Kalau yang bawah ni dia tulis ni Attack of Titan kan, tapi kalau tulisan dalam bahasa Jepun dia ni kanji yang tengah-tengah ni hiragana, Shingeki no Kyojin. Dia ada tulis Shingeki no Kyojin. Akif-san. Yes, ne. Ini One Piece, ini Spy Family. Okey. Lepas tu yang ni pun kalau yang orang lama-lama sikit macam sensei dulu, zaman sensei Dragon Ball lah. Kan sensei pun dulu masa sekolah minat Dragon Ball tu, masa tu pun tak terfikir pun akan menyambung pengajian ke Jepun kan. Jadi meminatlah dulu baca, tapi tu dalam bahasa Melayu lah. Tapi alhamdulillah lepas tu ada peluang untuk menyambung pengajian ke Jepun. Ni pun salah satu juga sebenarnya. Contoh kalau ada minat nak belajar bahasa Jepun, minat Haikyuu. Haikyuu ni pasal bola tampar kan. Jadi benda tu jadi pendorong untuk kita belajar. Okey. Okey, ni contoh bila dah tahu hiragana, ni contoh manga yang ada. Check ni kejap. Okey. Manga ni kalau tengok dia tulis kanji, campur dengan ni, kebiasaannya ada campur lah kanji, hiragana, katakana. Tapi kalau boleh baca hiragana, insya-Allah dah boleh baca juga. Contoh ni kanji, tapi dia tulis kat sini hiragananya. Otoko wa spy datta. Otoko wa hyaku no kao o tsukai wake nagara sono senjo o iki nuite ita. Okey. Ni kalau dah boleh baca hiragana, boleh baca dia punya manga ni. Yang dalam bahasa asal dia lah bahasa Jepun. Sekarang ni mungkin ada yang dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun ada kan. Tapi kalau anda katalah memang betul minat, boleh baca yang dalam bahasa Jepun punya. Sekai kakkoku ga. Sebelah ni kalau perasan dia tulis hiragana. Suimenka de shiretsu na jouhou sen o kuri hirogete ita jidai. Okey, inilah target kita biar boleh baca, kenal. Mungkin awal-awal ni kena tengok table nak baca kan. Ni Haikyuu. Okey, katsute onaji jidai ni tatakata raibaru de ari. Okey, ni Haikyuu. Okey. Dia tulis kat sini ni kanji tapi dia ada tulis hiragana kat atas dia. Nihon Narita Kuko. Okey, Narita Airport maksud dia. Okey, itulah target kita supaya boleh baca, and then bila dah boleh baca, boleh type, anda boleh search lah apa benda Sekarang ni senang lagi sebenarnya. Kau pakai Google kamera ke, terus letak je, terus keluar translate. Tapi itu pun salah satu kegunaan teknologi jugalah. Tapi anda katalah teknologi tak dapat digunakan, kita nak guna bahasa Jepun kan. Okey, ni pun salah satu cara lah. Macam contohnya Dragon Ball, Shinu ka douka no matatakai no toki ni katsu koto igai wo kangaete iru baka ga iru ka. Ini kamehameha no ha desu ne. Okey. Jadinya itulah untuk pengenalan.
Okey, insya-Allah dah bersedia semua untuk belajar. Okey, harap boleh sediakan pensel dengan kertas lah, ataupun buku yang boleh simpan lah elok-elok, supaya benda tu tak adalah nanti lepas tulis ni berterabur ke mana tak jumpa dah. Okey, jadinya boleh sediakan kertas dan pen atau pensel ke apa yang untuk tulis, untuk kita praktis sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, first. Okey, mungkin boleh ulang sama-sama juga. A. Okey, cara tulis dia, kalau yang dah print, boleh guna yang print tu. Cara tulis dia yang first, boleh tulis sama-sama Yang first melintang, ichi, ni, dia slanted sikit, bukannya straight. Okay, last one, sang. Ichi ni sang tu 1, 2, 3. Jadi sementara sambil kita menulis tu, boleh ulang sama juga untuk kenal lah ichi ni sang yonggo tu tulisan dalam bahasa Jepun lah. Alright, boleh try tulis sama-sama. Sekejap. Ichi ni sang. Ini jadi A. Okey, boleh ulang juga sama-sama kat rumah masing-masing. A. Sebutan dia A. Okey, A. Okey, good. Okey, next. Kita go through nanti siapa yang ada boleh tengok bahan pun boleh print kemudian, boleh tulis kat situ, atau tak ada pun boleh tulis kertas A4 ataupun buku latihan mana-mana. Hai, jatsugi. Next. Minasan. I. Okey, ni A, ni I. I kalau kita tengok, mana yang panjang? Kanan ke kiri? Dia punya apa panggil, orang panggil kepanjangan dia tu. Kanan ke kiri? Ada yang tahu ni. Okey, not has name. Okey, ada nama ke okey, tak apa. Not has name kata kiri, betul? Kiri yang panjang. Okey, kiri yang panjang. Jadi kena hati-hati sebab kalau kanan yang panjang dia jadi huruf lain. Yang tu pun kena hati-hati jugalah yang ni. Okey. Kiri panjang, tulis kiri dulu. Ichi, dia ada cong kat bawah ni. Ni. Okey. Ichi, ni. Okey, ni jadi I. A, I. Okey, Zafira Sang pun jawab kiri, Mages Spray pun jawab kiri. Betul? Kiri yang panjang. Okey, kena hati-hati. Jadi bagi kiri yang panjang, jangan kanan panjangkan dia sebab dia akan jadi huruf lain. I. Okey. Sensei tulis pakai mouse jadi tak berapa cantik sikit. Maaf. Kalau tulis pakai pen ke apa ke jadi elok sikit lah. I. Okey, next. Good. Okay, good. Dah tahu dah dua. Dah bertambah dah dua ilmu karakter baru yang mungkin lepas ni boleh tengok, boleh kenal. Okay, next. Hai, Minasan. U. Okay, U ni dia tulis dia mak. Ichi, ni. Dia panjang ke bawah. Ichi, ni. Okay. Jadi Heishi pula lah kan? Macam mana tu? Heishi pula lah kan? Heishi. Okay. Tak apa. Okay, kita try habiskan dulu. Okay, boleh try sama-sama tulis. Ichi, ni ke bawah. Okay. Ichi, ni. Okay, kalau mungkin ada yang pernah belajar ke pernah tengok sebelum ni, mungkin ada yang jenis bersambung ke apa ke. Kadang-kadang orang yang tulis bersambung dia sebab tulis laju. Macam kita lah, tulis Y kan. Y macam ni, G macam ni. Tapi bila tulis sambung, dia jadi yang tu jenis bersambung-sambung tu ada. Tapi tu font lah. Tapi yang ni kita belajar ikut yang orang kata textbook punya font. Yang biasa digunakan dalam buku-buku. Yang jenis bersambung, saya belajar tengok sebelum ni macam ada bersambung sikit. Tu orang kata tak salah. Cuma orang kata font yang berbeza. Font yang berbeza. Boleh je nak ada. Tapi sensei akan ajar satu font je lah supaya standard standardized. Okay, next. A, I, U. Next. A. Okay. Jepun dia sensei nak share satu contoh lah kan. Kita kalau sebut sensei tulis kat sini. Okay, kalau yang sensei type ni kita sebut apa?
Cuba boleh baca tak? Someone. Ha. Apa dia? Kereta. Okey, kereta. Kereta kan. Dia maksud dia E ni ada dua sebutan. A dengan E. Kereta. Re. Okey, bunyi E ni Okey, bahasa Jepun dia ada satu je sebutan dia. Dia A sahaja, dia tak ada E. Sensi tak nampak lah. Tak nampak. Okey, dia kecil sikit. Sorry, maaf. Yang ni tulisan ni kereta ni, sorry. Ni kereta ni dia macam dari ke dan ke kan. Kalau perasanlah bahasa Melayu atau English dia ada dua sebutan, ke ataupun ke. Kadang-kadang Kedah ke. Kalau ke apa bunyinya? Ke tak terkeluar pula sekarang ni. Ada sebab tu E tu ada dua sebutan lah. E ataupun A. Okey, dalam bahasa Jepun dia hanya ada A sahaja. Dia tak ada E. Okey, maksudnya yang ni dia bunyi A. A ni cara tulis dia atas U tadi sama ichi. Lepas tu ni. Okey. Ichi ni. Okey, boleh try tulis. Ichi ni ke. Kemah. Okey, good. Zafira, siapa? Dia hilang dah. Okey. Okey, ichi ni ichi ni. Okey, alhamdulillah kita dah baca A. Kita boleh sama ulang sekali lagi. A I U A. A I U A. Okey. Okay, last one. Dia setiap baris tu macam ni kita panggil agio, baris A lah. Dia ada 5. Okay, last one. O. Okay, O ni nampak lebih kurang okay, macam A dengan O ni kan. Tapi dia cara tulis dia berbeza sikit. Kalau O ni first ichi ni ke bawah, lepas tu pusingkan dia. Tulis ke atas ni satu baris. O. Okay, tulis sekali lagi ichi ni, pusingkan dia. Jangan sampai tak adalah sampai tertutup. Dia buka lagi. Okay, last one sang. Ichi ni sang. Okay, O. Okay, A I U E O. A I U E O. Ni adalah karakter. Okey, ni adalah karakter. Okey, kita cuba daripada 5 ni untuk baca. Okey, nanti someone yang boleh baca boleh unmute and cuba try baca. Okey, boleh unmute and cuba try baca Okey, first ni vocab. Perkataan. Okey, ada siapa nak try baca? Hai. I desu ne. Kairo-san, arigatou gozaimasu. Okey, good. Pandai. Yang tadi ni A, ni I. Dia hanya I. Boleh try sebut sama-sama. I. I ni apa dia I? Bukan dengar pun sebab mute. I ni love. Okay, I ni love. Okay, sahabat macam tu lah saya nak baca daripada huruf-huruf yang kita ada ni. Dia akan jadi perkataan. Contohlah macam A, B, C, D, E. Okay, kalau B dengan A bunyinya ba. Macam tu lah. B, A, C, A, baca. Sama lah juga ni A, ni E. Bila gabungkan dua jadi I. I ni maksudnya love. Okay, good. Okay, I. Okay, next. Okay, siapa boleh nak try baca? Boleh unmute nanti. Okay. Sorry. Ni? Apa dia? We. Desu ne. Pandai. Good. Okay. Ue. Okay. Ue. Desu ne. Ja. Ue. Okay, good. Okay, good. Ue ni maksud dia atas. Ue.
Atas. Betul? Ue ni atas. Ni pun mungkin kalau ada buku ke dah print ke boleh tulis dekat kertas yang print tu lah. Ue. Ue maksudnya atas. Okay, good. Okay, next. Okay, ni ada siapa nak try baca? Yes. Yeah, good. Pandai. Okay, dah boleh baca dah semua ni. Kalau ni. Hai, ja, minasang. Iye. Iye. Okay, good. Iye. Okay, iye. Pandai. Good. Okay, iye. Pandai. Iye ni maksud dia? Apa dia? Rumah. Good. Okay, iye ni adalah rumah. Balik ke rumah kan ya. Balik ke iye. Okay, iye. Okay, good. Okay, next. Ini siapa boleh baca? Oi. Okay, good. Okay, ada yang mungkin dah kenal, dah pernah belajar dah. O I. Ya, aoi. Aoi. Okay. Okay, aoi ni rasanya maksudnya apa? Biru. Okay, warna biru. Blue. Okay, aoi. Pandai lah. Aoi. Okay, good. Aoi. Okay, dah alhamdulillah. Kita belajar 5 karakter baru. And then ada 4 vocab. Okay, maksudnya dah boleh baca dah. Ni kalau anda kata selepas ni tengok benda ni, dah boleh baca dah tahu dah. Tapi maksud tu mungkin kena search sikit lah. Tapi boleh type lah, dah boleh type in Japanese. Aoi in Japanese. Iye in Japanese. Dah boleh keluar dah. Maksud dia tu apa. Okay, good. Alhamdulillah. Okay, dah 5 karakter, dah 4 vocab. Okay, kita sambung sikit. Okay, ni yang kalau yang dah print, nanti bolehlah guna bahan yang ada tu. Contoh ni tadi kita try tekap kat atas ni. I. Boleh tulis banyak kali. Bila tulis banyak kali, dia akan ingat lah. U. Lepas tu boleh sambung lah kat sini ni. U. Okay, sebab guna mouse, jadi tak berapa nak okey sikit. Macam contoh O. Ke bawah, pusing. Lepas tu ni Lepas tu tulis lagi sampai habis. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Boleh tulis dekat A4 ke mana buku latihan ke untuk praktis tulis. Good. Okay. Tadi alhamdulillah dah 5. Kita hari ni belajar 10 karakter lah kot. 10 lagi tambah lagi 5. Lepas tu nanti kita belajar macam mana nak introduce diri dalam bahasa Jepun. Okay. Good. Okay. Next. Okay, kita praktis kat dia. Dia A, I, U, E, O. Okay, next. Yang ni sebutan dia? Ka. Okay, good. Ka. Okay, dia macam saya kata tadi, alfabet A, B, C, D, E. Dia ada turutan macam tu. Jepun, dia tak ikutlah turutan alfabet tu. Dia lepas A, jadi Ka. Okay, Ka ni. Ichi. Okay, dia ada hane. Dia ada chong kat sini. Ni sama panjang. Sang. Okay, ni kat sini sikit. Okay. Okay, sekali lagi. Ichi. Ni. Sang. Okay, Ka. Ka baca dia Ka. Okay. Ka. Okay, good. Okay, next. Jaminasan. Ki. Ki. Okay. Kalau perasan sini dia sama je barisan dia. Misalnya A, I, U, E, O. Jadi kaki. Ki ni 2 dulu baris. Ichi. Ni. Sang. Lepas tu dia ada chong kat sini. Last one. Yong. Ichi. Ni. Sang. Yong. Ichi. Ni. Sang. Yong. Okay. Ki. Ka. Ki. Okay. I desu ka? Okay ka? Jatsugi. Next ni dia mudah je. Dia satu je. Minasan. Ku. Okay, dia sekali je. Ichi. Dia ku. Ichi. Ku. Okay. Ka.
ki, ke. Ka, ki, ke. Okay. Okay, next one. Next ni. Yeah. Okay. Okay, next. Ke. Ke. Okay, kalau perasan nanti kalau dah siapa yang tengok table, ada beberapa lah karakter yang ada benda ni kat sebelah kiri. Okay, dia first. Ichi. Dia ada cong kat bawah ni. Ni. Sang. Okay, dia curve masuk ke dalam. Okay. Ichi. Ni. Sang. Ichi. Ni. Sang. Ke. Ke. Dia bukan ke Okey, macam saya kata dia tak ada tapi dia Dia ke. Ke. Bukannya sorry. A I U E ke. Keですね. Ke. Dia tak ada ke. Kereta dia ada kereta. Ke. Okey. Ke. Next one. Last one. Minasan. Ko. Okay. Ichi. Okay, dia ada cong kat bawah tu. Lepas tu dia curve sikit. Ni. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Alhamdulillah. Okay. Ni hari ni kita belajar 10 karakter ni. Tadi A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Okay. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Okay. 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 Kalau ikutkan saya tulis itu pukul 9 sampai 9.30. Kalau anda katalah someone ada orang yang ada sikit lagi untuk habiskan mungkin dalam lagi 10 minit. Siapa yang ada hal lain ke, ada temu janji lain ke, boleh je nak pergi, tak ada masalah. Saya cuba habiskan sikit lagi lah untuk hiragana 10 ni, and then ada untuk panggil apa ni, introduction, untuk perkenalkan diri dalam bahasa Jepun. Okay, cuba try baca. Ada siapa boleh baca? Boleh unmute and then cuba try baca. Yang ni apa dia? Kaki. Pandai. Good, Amani-san. Kaki. Pandai bagi spray. Kaki. Okay, good. Okay. Alright. Minasan, kaki. Okay, jadi kaki. Desu. Pandailah semua. Semua bagus. Okay, kaki ni apa? Kaki. Bukannya, okay, dia bukan je bahasa Melayu punya kaki. Kalau bahasa Melayu, kaki yang kita berjalan ni, berjalan, berlari. Okay, kaki dalam bahasa Jepun adalah apa ni? Siapa pernah nampak? Mangosteen? Pisang kaki. Pisang kaki. Okay, kalau orang kita mungkin panggil pisang kaki atau persimmon. Okay, persimmon. Okay, Pisang kaki. Pandai pisang kaki. Okay, kalau kat Malaysia, kaki ni tempat untuk anggota badan untuk kita berjalan, berlari lah. Tapi kat Jepun, kaki ni adalah buah-buahan. Ataupun satu lagi maksud dia adalah oyster sebenarnya. Siapa yang suka makan oyster ke kan? Itu pun panggil kaki juga, cuma kanji yang berbeza. Tapi dia punya hiragana dia sama, kaki. Okay, kaki. Okay, next one. Okay, good. Okay, next one. Nama dia apa dia ni? Ike. Desu ne. Pandailah. Ike. Okay, Ike ni apa? Ada yang dah pernah belajar, dah tahu dah. Bukannya orang Kelantan nak makan Ike. Okay. Dia bukannya orang Jepun ni, bukannya orang Kelantan lah ya. Okay, tu kalau Kelantan panggil Ike kan. Ike singgih ke kan. Okay. Jepun, walaupun nampak ada ikan kat dalam ni, dia bukannya ikan lah. Dia adalah kolam. Okay. Ike ni adalah kolam. Kalau nak mudah ingat, ada Ike dalam Ike. Kalau orang Kelantan, ada Ike dalam Ike. Okay. Okay. Next one. Okay, ada siapa boleh baca yang ni? Cuba baca. Hoi.
Oh, pandai lah ni. Pernah belajar ke tak ni? Siapa ni? Tak nampak lah nama. Pernah belajar? Ke baru belajar hari ni pun dah boleh baca dah. Pandai memang cepat lah kalau anak-anak Okey, koe. Koe. Okey, koe. Koe ni apa dia koe? Suara. Pandai. Ni macam pernah belajar je ni. Okey, koe. Okey, good. Okey. Koe. Koe ni adalah suara, voice. Okey. Okey, good. Terima kasih. Oh, baguslah. Semua aktif. Okey, koe. Okey, good. Okey, hari ni kita dah belajar 10 karakter sebenarnya. Alhamdulillah. Dah boleh banyak-banyak sekaligus. Nanti kan banyak benda nak kena hadam. Banyak benda nak kena hafal. Kita belajar 10 je dulu hari ni. 10 karakter dan 8 vocab lah. Tadi ada I, ue, iye. Lepas tu ada kaki, ike, koe. Okey. Okay, next. Sebelum kita berakhir, kita akan belajar macam mana kita nak introduce diri kita kepada orang Jepun. Contohlah kita jumpa orang Jepun kat luar ke, jumpa anda katalah ada peluang, ada rezeki pergi Jepun ke. Okay, first, sorry. Sebelum tu, tadi pun ada yang ni. Cuba baca kat bawah ni apa? Akai. Ni siapa ni yang baca ni? Khairul ke? Ya. Khairul pernah belajar ke sebelum ni? Sikit. Oh, kena belajar sikit. Okey, tak apa. Okey. Farhan pernah belajar sebelum ni? Tak pernah? First time. Okey. Khairul, alhamdulillah Khairul pernah belajar. Kalau Farhan boleh baca yang ni, Farhan. Kalau apa yang pada sensei ajar tadi. Dok napok. Kecil ya? Okey. Ada siapa yang mungkin baru belajar hari ni? Cuba. Tadi Khairul pernah belajar. Dia jadi advantage sikit lah. Okey. Pernah belajar. Tadi A-K-I. Akai. Pandai. Farish pernah belajar ke sebelum ni? Tak pernah. Oh, alhamdulillah. Okey. Akai. Akai ni tadi aoi biru. Akai ni merah. Akai merah. Tadi, okay, next one. Tadi dah ada tadi. Apa dia ni? Aoi. Okay, good. Aoi tadi apa? Biru. Alhamdulillah. Ni kalau yang betul yang baru join first time, dah tengok ni pun dah boleh baca dah kan. Yang ni apa dia? Ike. Tadi Ike apa dia? Kolam. Okay, good. Okay, maknanya dah boleh baca. Okay, next one. Koe. Okay, good. Koe. Okay, next one. Cookie. Okay, good. Cookie. Yang ada ku, lepas tu u ni dia panjangkan je. Jadi cookie. Okay, cookie. Okay, last one yang ni. Kiku. So, good. Pandai. Kiku. Okay, maknanya apa yang kita belajar 10 tadi tu, kita boleh tengok table balik, dah boleh baca dah. Okay, maknanya kalau anda katalah first time kan, dah boleh tengok, dah boleh baca dah. Tengok daripada table yang kita belajar 10 karakter tu. Tapi untuk bercakap tu, kena tahu semua sikit lagi lah. Tapi alhamdulillah dah boleh recognize, and then dah boleh baca basic. Ada yang apa yang kalau kita dah belajar lah, alhamdulillah. Okay, next, kita tengok macam mana kita nak introduce diri kita. Okey. Yang ni kita mungkin tak belajar lagi. Ada siapa yang kalau macam Khairul tadi, siapa pun nak boleh baca yang ni? Hajime Master. Okey, Khairul boleh. Khairul tadi Okey. Andai kata kita first time jumpa dengan Japanese, orang Jepun kan. Bila kita jumpa, kita akan sebut apa dia? Cuba baca kat atas tu. Okey, Jamina-san. Boleh ulang sama-sama? Hajimemashite. Hajimemashite. Hajimemashite.
Okey, hajime mashite ni macam Hajimemashite. pandai. Macam nice to know, salam perkenalan. Dia untuk first time jumpa je. Jangan tiap-tiap hari jumpa sebut hajime mashite ni tau. Macam first time kita jumpa sebut apa? Hajimemashite. Hajime mashite. Pandai. Okey, sebut hajime mashite tu untuk orang first time kita jumpa, untuk berkenalan lah. Lepas tu yang ni Watashi wa. okey, pandai lah. Okey, ni yang boleh baca ni mungkin boleh pergi masuk kelas yang lagi advance sikit. Okey. Okey, sebutan dia apa dia? Ashiwa. Watashi wa. Desu. Okey, letak nama sendiri kat sini. Okey, nanti siapa nak try boleh try. Watashi wa ni apa dia maksud watashi wa? Saya, pandai. Okey, letak nama sendiri macam contoh watashi wa halim desu. Watashiwa halim desu. Jangan letak halim je, semua nama halim nanti. Letak nama sendiri. Watashi wa koyim desu. Pandai. Okey. Watashiwa Eva desu. Eva desu, pandai. Okey, maksud dia tukar yang halim tu, tukar nama sendiri. Apa nak noted? Okey, maksud dia saya Halim. Macam tu lah lebih kurang. Des ni kat belakang ni untuk polite sebenarnya dia macam watashi wa Halim pun boleh juga sebenarnya. Tapi bila ada des ni kita polite. Macam bahasa Jepun ni dia ada level dia lah. Cakap dengan kawan, cakap biasalah. Tapi bila cakap dengan orang lebih tua atau cakap dengan bos kita, kita gak pakai polite form kita. Okey, pandai. Kita panggil polite form. Macam orang Malaysia, kalau kita cakap lemah lembut, sopan, kita tu kira polite form dah. Tapi kalau bahasa Jepun, kena ada kat belakang dia des, mas kalau kita belajar nanti. Benda tu yang menunjukkan kita respect orang tu. Okey, last one. Nice to meet you ataupun sila bagi tunjuk ajar ke apa ke, kita akan sebut Yoroshiku ne onegai shimasu. Pandai lah. Ni memang advance rasanya. Kena masuk kelas advance lepas ni. Okey, semua try baca. Siapa yang sensei dah letak alphabet. Yoroshiku onegai shimasu. Okey, good. Sekali lagi. Yoroshiku onegai shimasu. Okay, yoroshiku onegai shimasu. Kalau pernah dengar lah macam sila bagi tunjuk ajar, macam apalah yang sesuai. Dia banyak maksud lah sebenarnya. Kalau macam masuk kelas ke, yoroshiku onegai shimasu, sila bagi tunjuk ajar lah lebih kan. Okay, kita nak praktis. Setiap orang tak payah nak boleh mute dulu. Nanti cuba praktis dulu di rumah masing-masing. Di depannya kita start daripada awal. Cuma dekat part ni sahaja masukkan nama sendiri. Okey, part ni je masukkan nama sendiri Boleh try tulis dulu ataupun apa. Okey. Sensei sebut ulang dulu masing-masing. Lepas tu nanti siapa nak try boleh try sorang-sorang buka unmute. Okey, kita start daripada awal. Jaminasan. Hajimemashite. Okey, next masukkan nama sendiri Watashi wa Halim desu. Okay, next, last one. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Okay, ada siapa nak try? Cuba bagi angkat tangan. Boleh angkat tangan rasanya kat sini kot ke tak boleh? Reaction kat sini tak ada Tak ada. Siapa nak try? Okay, dia Damia Fazli sang. Contoh. Hajimemashite. Good. Watashi wa Adam desu. Watashi wa, sorry, nama apa? Watashi wa? Faris desu. Hai, dozo. Tsugi, last one. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, subarashi desu. Subarashi. Good. Nanti kalau jumpa Japanese, boleh try practice. Alright. Okay, Zafira-san. Dozo, Zafira-san. Koyim-san, dozo, Koyim-san. Hajimemashite. Hajimemashite. Hajimemashite.
はじめまして。はい、どうぞ。私はコインです。コインです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素晴らしいです。はい。じゃあ次、イルファンさん。どうぞ、イルファンさん。あ、はじめまして。うん。私はイルファンでああ、イルファンさん。はい。す。よろしくお願いします。お願いします。はい、いいですね。ありがとうございます、イルファンさん。じゃあ次、ヤヤさん、どうぞ。Nanti mungkin lepas habis sesi untuk kita praktis ni, mungkin kita boleh buka kamera untuk ambil gambar kenangan first class sebelum kita sambung. Ya, Yaya-san, どうぞ。はじめまして。はじめまして。私はややです。ああ、Yaya-さんですね。はい、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい。Yaya ni umur berapa ni? 11. 11 tahun. Okay, good. Okay, dia macam sebut nama kita Yaya des. Bila orang yang dengar tu dia akan, oh, Yaya sang des ne. Macam kita lah je, oh, Encik Yaya, Cik Yaya. Macam contohlah. Sebab tu ada macam Shin-chan, Chan-chan kat belakang tu, sang tu. Untuk kita respect orang tu sebenarnya. Sebut nama kita sendiri tak perlu letak respect. Watashi wa Halim sang des. Kita tak sebut nama sendiri sang. Tapi bila orang yang mention nama kita, oh, Halim sang des ne. Barulah dia sebut sang tu. Samalah juga. Ja, Amani sang. どうぞ。はじめまして。はじめまして。私はアマニです。アマニさん、はい。よろしくお願いします。お願いします。素晴らしい。いいですね。はい。はい、じゃあ、タケフさん、どうぞ。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。私は私はタキフです。タキフです。よろしくお願いします。ありがとうございます。タキフさん。いいですね。じゃあ、ライアンさん、どうぞ。はじめまして。はじめまして。じゃあ、はじめまして。はじめまして。うん。私はアライアンです。アライアンです。いいですね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いいですね、ライアンさん。ライアンさんは何歳ですか？umur berapaライアン？11。11 tahun juga. Alhamdulillah. じゃあ、アリサさん、どうぞ。はじめまして。はじめまして。はじめまして。good。私はアリサです。いいですね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。アリサさんは何歳ですか？アリサはumur berapa？ 10 tahun. Okay, Alhamdulillah. はい、素晴らしいです。素晴らしい。はい、じゃあ、エレンさん。はじめまして。いいですね。私はエレンです。エレンさんですね。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。エレンさん。はい、じゃあ次。じゃあ、アマルさん。はじめまして。はい、はじめまして。私はアマです。私はアマです。Amar des. Dia matikan. You tu tak sebut. Dia silent you tu. Jadi dia matikan. Watashi wa amar des. Watashi wa amar des. Yoroshiku onegai shimasu. Onegai shimasu. Iいですね. Okay, siapa yang nak try boleh angkat tangan kat situ. Nanti saya by sequence tu. Haja Farhan sang. Dozo. Hajime mashite. Watashi wa Farhan desu. いいですね。よろしくお願いします。お願いします。OK です。素晴らしいです。はい、ありがとうございます。じゃあ、カイロさん、どうぞ。
はじめまして。はじめまして。私はカイです。カイさんですね。はい。よろしくお願いします。お願いします。カイさん、何歳ですか？ 13、13歳。13歳だ。13歳。学校はどこですか？学校、SMK kakak Kolabang. Kat mana? SMK Agama Kuala Abang. Kuala Abang. うん。どこですか？ Dekat Negeri apa? Negeri? Terengganu. Terengganu. どこで日本語を勉強しましたか？ Belajar kat mana Nihongo dulu? Belajar dekat YouTube ke? Pernah pergi Jepun ke? YouTube dengar lagu. Oh, dengar lagu pun boleh belajar eh? うん。何歳から勉強しましたか？何歳 Hah? Start belajar bila? 12歳。12歳、去年ですね。去年。素晴らしいです。Maksudnya belajar kat YouTube pun dah boleh cakap. Alhamdulillah, bagus. Khair. Hai, Jal. Maybe last question, Jal. Zoom user. Hai, dozo. Hajimemashite. はじめまして。はい。私はシャフィカです。シャフィカさんですね。はい。よろしくお願いします。お願いします。いいですね、シャフィカさん。シャフィカさん、何歳ですか？15. 15. Oh, tahu soalan dia maksud dia apa? 15歳ですね。はい、OK です。素晴らしいです。皆さん素晴らしい。はい、ada lagi tak ada yang angkat tangan? OK, terima kasih semua. Alhamdulillah. OK, bagus. Ni pun kalau yang betul first time siapa? Oh, Mega Spray. Oh, sorry. Magesperi. OK, sorry. Cuba nak try ke? Ya. Hai, dozo. Kan tak angkat tangan. Sensei baru tengok kat chat. Sorry, tak perasan. Hai, dozo. Magesperi-san. Hajimemashite. Watashi wa Servina desu. Servina-san. Ya. Hai. Hello. Yoroshiku. Yoroshiku onegashimasu. Onegaishimasu. Subarashi. Silvina. Macam mana nak spell? Servina. Sarbina. Sarveena. Sarvina. Sarvina-san. Sarvina-san wa nansai desu ka? Umur berapa? Umur 9. 9 tahun. Okay, good. Ya. Subarashi desu. Sarvina tinggal di mana ni? Sarjana Puchong. Sarjana Puchong, Selangor. Okay, Alhamdulillah. Okay, good. Ada lagi nak try ke yang belum lagi? Kakak saya. Kakak saya. Okay, dozo. Hai, dozo. Hajimemashite. Hajimemashite. Watashi wa Angela desu. Angela-san desu ne. Sanjana. Sanjana. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Sorry, saya sebab tak pakai headphone ke earphone jadi kadang-kadang dengar lain. No, mungkin sebut lain sensei dengar lain. Hai, arigatozaimasu. Arigatozaimasu. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih pada semua yang hari ni join, semua aktif dan good. Memang sekyokuteki desu. Sekyokuteki. Maknanya semua aktif dalam untuk bagi nak try. Okay, mungkin last sebelum kita berakhir, mungkin boleh onkan kamera ke sebelum kita ni kita ambil gambar kenangan untuk first class. Baguslah semua. Semoga insyaAllah kita akan jumpa lagi Sabtu ni. Okay, good. Boleh buka kamera, kita ambil gambar kenangan untuk kelas kita. Kejap Okay, mungkin kita menunggu sikit beberapa orang.
Okay, and then kita insyaAllah lah dalam 3 kelas ni kita akan cuba habiskan semua hiragana. Tadi kita belajar berapa hiragana tadi? 10. Okay, 10. A, I, U, E, O, kaki, ku. Benda A, I, U, E, O, kaki, ku, kekok. Nanti kita sambung sikit lagi supaya habislah semua 46. And then bila tengok manga ke apa ke boleh baca. And then kalau nanti next stage kalau boleh belajar lagi tengok anime ke apa ke dah tak perlu subtitle dah. Dah boleh faham dah. Okay, macam Cairo tadi rasanya dah boleh kot faham rasanya. Okay, mana ada je. Okay, kita ambil gambar dulu. Ichi. Boleh kira 1, 2, 3. Ja, Ichi. Ni. San. Hai, ja, Ichi, ni, sang. Hai, okay desu. Arigatou gozaimasu. InsyaAllah. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Kita jumpa lagi hari Sabtu ni. Hai, jam mata aimashou. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Minasan ii desu ne. Arigatou gozaimasu. Genki desu. Arigatou gozaimasu. Hai, bye bye. Arigatou gozaimasu. Hai. Mata ne. Hai, mata. Mau je.